Assalamualaikum guys. Hari ni aku nak tunjuk korang review payung yang aku dapat daripada Besi Keluli. Macam mana aku dapat payung ni? Korang kena tengok video ni sampai habis. Alas. Jom. Aku rakam. Ya, aku dengan Wira Besi Keluli sekarang, Mas. Kita tengok apa dia buat show sekarang. Untuk ke tengah. Ini dia guys. Aku pun first time baru nak buka ni. Baru nak buka payung ni. Besi Keluli guys. Okey, dia ada chop di sini. Cantik guys. Dia buat semua ni. Memang mantap. Tengok saiz dia besar ke tak? Sekali tekan dia keluar. Mantul. Tu dia. Okey. Macam mana aku dapat payung ni? Aku menang payung ke apa? Korang kena stay tune. Teruskan menonton. Okey. Aku sekarang dekat booth tiket. Tiket pun aku tak beli lagi. Kita beratur. Ada apa ni, lucky draw. Menarik. Jom tiket. Ra. Baru sampai ya? Ya, baru sampai. Okey. Show sikit. Jom lagi. Jom. Aku rakam. Mana? Ya, aku dengan Wira Besi Keluli sekarang, Mas. Kita tengok apa dia buat show sekarang. Untuk ke tengah kawasan, kerana sebentar saja kita akan ada persembahan Payung dah habis? daripada Gymkhana. Payung dah habis? Payung ada. Kejap Kita tunggu apa. Okey, Untuk jantai. persembahan motosikal yang pastinya akan buat anda teruja dan excited dan wow. Ini dia guys. Besi Keluli dengan polis. Buat kita tahu di mana? Anda boleh dengar bunyi motor. Di sinilah kami berada. Cantik. Satu lencongan, wow. Ada persembahan khas.
Besi Gluli tau, besi Gluli. Mantap bang. Half flat je. Ya. Okey. Bagus. Eh. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Yang ni support daripada awal lagi. Masa tu view dalam 1000, belum 1000 saya dah support. Ya, kat bawah. Terima kasih payung Besi Gluli. Boleh pakai sekarang. Boleh pakai sekarang, betul. Sekarang panas. Ni dia Kak Boba, guys, Kak Boba. Tapi mantap lah. Ya. Lama Dia tak walaupun motor dia dalam keadaan slow, dia tak mati je, tak jerking Lagi senang daripada motor Morini. Each for one. Alright guys, berita gembira. Sesiapa yang nak join buat Safety Riding Challenge Malaysia. gunakan motor anda sendiri. Alright, saya ulang lagi sekali, anda hanya perlu pergi ke Facebook Hari ni page aku dapat Malaysia Bike Show dan anda akan payung jumpa satu posting daripada berkenaan Besi Gluli. Riding Challenge Terima kasih, Malaysia. Besi Gluli. Tekan link tersebut dan register. Okay guys, terima kasih kerana menonton video aku kat My App tadi. Sebenarnya aku bukanlah aku dapat menang payung ni hadiah. Aku just jumpa, kebetulan jumpa dia. Aku tak tahu pun time dia ada kat situ kan. Tapi kebetulan tu aku tegur dia. So dia ingatlah aku pernah tanya dia payung tu boleh dapat ke tak. Dia yang satu yang baik ni, Besi Gluli ni, dia tak lupa. Itu yang aku respect lah. Dan kau tengok, macam tadi, macam BMX, ya, pusing sana, pusing sini, pusing sana. Terutama si Tun yang bawa Honda, apa nama tu, Goldwing. Tengok dia buat basikal tu macam, basikal, motor tu macam basikal. Aku tengok, sebelah kaki, dua belah kaki. Wah, macam senang benar, senang betul ni. Besi Gluli tu aku memang tabik. Dia memang, kalau korang tengok video lama-lama dia ada satu video, dua video ya. Dia pernah ambil, dia ada certified untuk Marshall punya ni. Kan yang di mana untuk dapatkan apa nama endorse Marshall ni, kau kena buat tu semua tu. Kena buat tu semua, latihan-latihan tu semua kau kena buat. Dia punya tu semua nak kena ikut. Dan dia memang boleh buat. Kalau aku rasa dah lama motor tu tumbang aku. Kan? Tak tahulah masalah aku ke masalah motor, tapi masalah tu aku rasa aku tak boleh buat. Aku memang takut macam tu. Okey. Tapi dia orang ni boleh buat macam BMX, kan? Okey. Apa pun terima kasih kerana korang menonton video ni, dan kepada yang siapa yang nak support aku, nak support channel aku, korang boleh terus subscribe channel ni, Zul MS Channel, dan boleh like, tekan like dan komen apa-apa pun. Kita jumpa lagi next video. Okay, terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum.